Hai semua, selamat datang ke Tai Santai. Kali ini kita akan belajar tentang adverb atau kata keterangan dalam bahasa Thai. Pernah dengar tak adverb dalam bahasa Thai sebelum ni? Kalau belum, jom kita belajar dengan Tai Santai. Kata keterangan dalam bahasa Thai dikenali sebagai kam wiset. Kam wiset memainkan peranan penting dalam menambah butiran dan nuansa pada ayat. Jika dalam bahasa Inggeris, kata keterangan selalunya berakhir dengan akhiran ly, kata keterangan dalam bahasa Thai tidak mempunyai pola akhiran tertentu dalam sesebuah ayat. Kata keterangan atau adverb dalam bahasa Thai ada 5 jenis iaitu kata keterangan cara atau adverb of manner, kata keterangan masa atau adverb of time, kata keterangan tempat atau adverb of place, kata keterangan kekerapan atau adverb of frequency, kata keterangan darjah atau adverb of degree. Dalam video ni kita fokus pada kata keterangan kekerapan dulu. Kata keterangan kekerapan menerangkan berapa kerap sesuatu tindakan berlaku. Ia berguna untuk membincangkan tabiat dan rutin. Contohnya, boy mai bermaksud berapa kerap. ตลอดเวลา sepanjang masa. ตลอด selalu. เป็นประจำ secara tetap. boy kerap. บางครั้ง kadang-kadang. บางที kadang-kadang. บ้าง kadang-kadang. Sedikit ada juga beberapa bergantung konteks. ไม่ค่อย jarang. ไม่เลย tidak langsung. แทบจะไม่ hampir tidak atau hampir tak pernah. ไม่เคย tidak pernah. เคย pernah. สม่ำเสมอ consistent. Perbezaan antara บางครั้ง บางที bang. Ketiga-tiganya bermaksud kadang-kadang tetapi beza dari segi penggunaan dan nuansa. บางครั้ง lebih formal dan standard. บางที lebih casual dan lebih banyak digunakan dalam perbualan harian berbanding บางครั้ง dan mempunyai 2 maksud iaitu kadang-kadang dan mungkin. Bang mempunyai banyak maksud iaitu kadang-kadang, sedikit ada juga beberapa bergantung konteks dan tidak khas untuk kata keterangan sahaja. Kedudukan kata keterangan dalam struktur ayat. Kedudukan kata keterangan dalam ayat bahasa Thai boleh berubah bergantung pada jenis kata keterangan. Kata keterangan biasanya berada di sebelum kata kerja utama tetapi selepas subjek dan boleh juga berada di depan, di tengah, di akhir ayat. Contoh ayat, kau ma thi ni boy. Dia kerap datang ke sini. Kata keterangan berada di hujung ayat. Pom บางครั้งก็ไปออกกำลังกาย Saya kadang-kadang pergi workout. Kata keterangan berada selepas subjek. เธอทำงานเสมอ Dia selalu buat kerja atau selalu bekerja. Kata keterangan berada selepas kata kerja. ผมมักจะอ่านหนังสือ Saya sering membaca buku. Kata keterangan berada selepas subjek. บางทีเขาก็ลืม Kadang-kadang dia pun terlupa. Kata keterangan berada di depan ayat. คุณเคยเห็นอันนี้ไหม Awak pernah nampak ini tak? Kata keterangan berada selepas subjek. คุณมาที่นี่บ่อยไหม Awak kerap datang ke sini kah? Kata keterangan berada hujung ayat pertanyaan. Itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk video seterusnya. Bye-bye.